Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke kelas sains. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem respirasi manusia bersama dengan Cikgu Nani. Assalamualaikum semua, apa khabar? Dah makan ke? Khabar baik Cikgu dan kami dah makan. Alhamdulillah. Dah sedia nak belajar? Sedia Cikgu. Saya mulakan kelas dengan memberitahu apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang perlu kamu capai. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah kamu dapat menghasilkan lakaran dan mengkategorikan struktur dalam sistem respirasi manusia melalui aktiviti lukisan digital serta kamu dapat menjelaskan mekanisme pernafasan melalui aktiviti mencipta model ringkas. Kriteria kejayaan pula kamu dapat melakar dan melabelkan 10 daripada 13 struktur dalam sistem respirasi manusia melalui aktiviti lukisan digital serta kamu dapat menjelaskan 3 daripada 4 mekanisme pernafasan semasa menarik dan menghembuskan nafas melalui aktiviti mencipta model ringkas. Pada segmen leksi ini kita akan bermain dengan aktiviti. Cara permainan ini kamu akan meletakkan tangan kanan kamu di dada dan tangan kiri kamu di perut. Dan kamu akan mendengar arahan cikgu sama ada untuk menarik dan menghembuskan nafas. Boleh kita mulakan? Boleh Cikgu. Tarik nafas. Tahan. 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 Okey, hembuskan nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Okey, hembuskan nafas. Sekarang cikgu nak tahu apa yang kamu rasa. Dada naik semasa menarik nafas. Dada turun semasa menghembuskan nafas. Perut kempis dan kembang semasa menarik nafas dan menghembuskan nafas. Bijak anak murid cikgu. Semua yang kamu rasa tadi adalah udara keluar dan masuk, dada bergerak, perut naik dan turun. Semua adalah tanda bahawa badan kamu sedang bernafas. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem yang membantu kita untuk bernafas, iaitu sistem respirasi manusia. Mula-mula kamu perlu tahu apa itu pernafasan. Apabila kita bernafas, kita akan menarik nafas dan menghembuskan nafas. Pada definisi, pernafasan adalah proses menarik dan menghembuskan nafas oleh paru-paru. Kenapa oleh paru-paru, Cikgu? Soalan yang bagus. Kenapa oleh paru-paru? Paru-paru ialah organ utama dalam sistem respirasi kita. Bila kita tarik nafas, udara yang kita sedut akan masuk sampai ke paru-paru. Okey, seterusnya dari sini kita boleh simpulkan bahawa sistem respirasi adalah sistem yang membantu kita untuk Bernafas. betul, bernafas. Apabila kita bernafas, udara akan bergerak secara umumnya dari hidung ke trakea dan ke paru-paru. Apakah struktur sistem respirasi yang ada pada hidung sebelum sampai ke trakea? Lubang hidung. Betul lagi? Dalam hidung. Dalam hidung dipanggil sebagai rongga hidung. Lagi? Itu sahaja, Cikgu. Ada dua lagi, iaitu pharynx dan epiglottis. Apa itu pharynx dan epiglottis tu, Cikgu? Terima kasih atas soalan. Cuba kamu tutup hidung dan cuba untuk bernafas. Boleh tak? Boleh melalui mulut. Bermakna kita juga boleh bernafas melalui mulut. Dan mulut juga boleh digunakan untuk mengunyah makanan.
pharynx adalah laluan bersama, di mana di situ udara boleh melalui dan makanan juga boleh melaluinya. Tetapi bagaimana badan nak membezakan udara dengan makanan? Itulah tugas epiglottis. Dia memastikan tiada makanan yang jatuh ke trachea. Itu sebab kalau kamu makan terlampau gelojoh, kamu tersedak kerana makanan tersalah jalan dan masuk ke trachea. Selepas itu, apa struktur respirasi yang ada pada trachea sebelum sampai ke paru-paru? Trachea? Kena melalui kotak suara dululah. Betul, kotak suara atau dikenali sebagai larynx. Okey, yang ada lagi adalah trachea, terima kasih, dan bronchus. Seterusnya, apa struktur sistem respirasi yang ada pada paru-paru? Paru-paru kiri dengan paru-paru kanan. Lagi? Kita mempunyai paru-paru, bronchial dan alveolus. Apa fungsi bronchial dan alveolus tu, cikgu? Bronchial adalah laluan yang membawa udara kepada alveolus. Alveolus pula adalah tempat pertukaran gas di mana oksigen akan diserap masuk ke dalam darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan daripada sistem respirasi manusia. Itu sahaja ke struktur yang ada dalam sistem respirasi manusia? Ya. Ada dua lagi organ yang diperlukan. Apa dia? Tulang rusuk. Perut. Perut adalah organ yang digunakan dalam sistem pencernaan, bukan pernafasan. Otot pada tulang rusuk atau dikenali sebagai otot intercostal adalah penting untuk memberi ruang kepada paru-paru untuk mengembang dan mengempis semasa bernafas. Dan akhir sekali adalah diafragma. Bagus, kamu sudah mempelajari struktur sistem respirasi manusia. Boleh kamu beritahu cikgu melalui laluan manakah udara bergerak dari hidung kepada paru-paru? Laluan udara dalam mekanisme pernafasan adalah daripada lubang hidung ke rongga hidung, ke pharynx, ke epiglottis, ke larynx, ke trachea, ke bronchus, ke bronchial dan ke alveolus. Cikgu, kenapa tak ada epiglottis? Soalan yang sangat bagus. Nak tengok video tak? Nak. Daripada video yang cikgu dah tunjukkan tadi, apa yang kamu pelajari? Epiglottis tertutup masa makanan melaluinya. Betul, epiglottis memang ada pada laluan pernafasan. Tetapi epiglottis mempunyai ciri-ciri di mana ini sentiasa terbuka. Apabila makanan melaluinya, epiglottis akan tertutup untuk Memberi laluan kepada makanan. kita sambung dengan mekanisme pernafasan. Boleh cikgu tahu, kita ada berapa mekanisme pernafasan? Ada dua. Apa dia? Mekanisme pernafasan semasa menarik nafas dengan menghembuskan nafas. Bagus. Terdapat beberapa komponen penting dalam mekanisme pernafasan, iaitu otot interkostal, otot diafragma dan tekanan udara. Kita akan melihat mekanisme pernafasan semasa menarik nafas. Siapa boleh teka apa yang berlaku semasa menarik nafas? Melalui konteks otot interkostal, otot diafragma dan tekanan udara. Otot kembang udara masuk, otot kecut udara keluar. Terima kasih kerana mencuba tapi tidak tepat.
Dalam konteks otot, kita menggunakan kecut semasa otot melakukan sesuatu pekerjaan, kendur semasa otot dalam keadaan yang rehat. Cikgu terangkan proses semasa menarik nafas. Otot interkostal akan mengecut, menyebabkan tulang rusuk bergerak ke atas. Otot diafragma akan mengecut, menyebabkan diafragma bergerak ke bawah dan melepeh. Tekanan udara di dalam ruang toraks akan menurun. Tekanan udara di luar akan lebih tinggi. Udara akan ditolak masuk ke dalam paru-paru. Sekarang, boleh kamu terangkan proses semasa menghembuskan nafas? Semasa menghembuskan nafas, otot interkostal akan mengendur, menyebabkan tulang rusuk bergerak ke bawah. Otot diafragma akan mengendur, menyebabkan diafragma bergerak ke atas. Tekanan udara dalam ruang toraks akan tinggi dan tekanan udara di luar akan menurun. Udara akan ditolak keluar daripada paru-paru. 95% tepat. Satu je saya nak betulkan, otot diafragma akan mengendur, betul? Menyebabkan diafragma melengkung ke atas. Bagus, terima kasih. Sekarang cikgu akan memberikan kamu masa untuk mengeksplor simulasi sebenar menggunakan aplikasi Biodigital 3D Human Anatomy. Selepas itu, kamu akan membentangkan melalui persoalan yang cikgu berikan, iaitu yang pertama adalah apa itu pernafasan. Yang kedua, namakan sistem yang digunakan oleh manusia untuk bernafas. Yang ketiga, berdasarkan video simulasi, bagaimanakah pergerakan udara semasa proses pernafasan. Yang keempat, apakah yang berlaku jika diafragma seseorang tidak dapat berfungsi dengan betul dan bagaimana keadaan ini boleh menjejaskan proses pernafasan. Yang terakhir, bagaimanakah kerosakan pada alveolus boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Cikgu berikan selama 10 minit untuk menjawab persoalan yang diberikan. Cikgu, izinkan saya untuk jawab. Silakan. Yang pertama, pernafasan adalah proses menghembus dan menarik nafas oleh paru-paru. 2. Sistem respirasi manusia. 3. Pergerakan udara adalah daripada hidung, ke rongga hidung, ke faring, ke larynx, ke trakea, ke bronchus, ke bronchiol dan ke alveolus. Yang keempat, jika diafragma seseorang tidak dapat berfungsi dengan betul, proses pernafasan boleh jadi terganggu kerana diafragma adalah penting semasa menarik nafas. Diafragma sepatutnya melepeh dan bergerak ke bawah untuk membesarkan ruang toraks. Jika diafragma gagal mengecut, ruang dada tidak akan membesar dengan cukup, menyebabkan kuranglah udara masuk dalam paru-paru. Itu mengakibatkan seseorang tu boleh mengalami kesukaran bernafas, sesak nafas. Dalam kes yang lebih serius, mungkin berlaku kegagalan pernafasan kerana pertukaran gas dekat alveolus tidak efektif. Yang terakhir, kerosakan pada alveolus boleh menjejaskan kesihatan seseorang kerana alveolus kan struktur penting dekat paru-paru. Lepas tu boleh menjejaskan pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Jika alveolus rosak, seperti orang yang suka merokok dalam jangka masa yang panjang, permukaan pertukaran gas tu akan jadi kurang berkesan, menyebabkan oksigen sukar untuk masuk ke dalam darah dan karbon dioksida sukar dikeluarkan. Akibatnya, individu itu mengalami sesak nafas, keletihan,
degupan jantung dia tinggi. Dalam kes jangka panjang pun sama, dapat mengalami kegagalan pernafasan atau kerosakan organ lain akibat kekurangan oksigen. Bagus, kamu telah menjawab dengan betul. Dengan ini, kamu telah mahir tajuk Sistem Respirasi Manusia.